Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawm al-qiyamah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia Allah. Kita dapat masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk menambah amalan kita, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, yang mana amalan kita digandakan pahala oleh Allah SWT berlipat kali ganda, melebihi daripada bulan-bulan yang lain, di mana bulan Ramadan ini adalah penghulu bagi 12 bulan, 11 bulan daripadanya. Satu bulan, iaitu bulan Ramadan, adalah penghulu, dan Tuhan memberi keistimewaan kepada bulan Ramadan ini, di mana Allah memberi ganjaran pahala bagi mereka yang melakukan amal ibadah kepadanya di bulan ini. Kerana itu kita sama-samalah merebut peluang Allah, kerana umur kita tak panjang berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, yang ada ratus-ratus tahun, yang ada ribu-ribu tahun umurnya. Tapi kita umat Nabi Muhammad biasanya tak sampai pun 100. Jarang yang sampai 100. Kadang-kadang 60, 70, 50 sudah pun pergi menghadap ilahi. Jadi kalau amalan kita sedikit, maka rugilah kita. Umur kita sedikit, amalan pun sedikit. Jadi kita nak tambahkan amalan itu, iaitu dengan cara kita menggandakan amalan kita di bulan Ramadan ini, mana kita tingkatkan lagi amalan kita, yang mana kita tidak buat pada bulan-bulan yang lain, tapi dalam bulan Ramadan ini kita tambah lagi. Ataupun dalam bulan kita dah buat dah, tapi bulan Ramadan kita tambahkan lagi. Dalam ayat surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam, insya-Allah selepas sembahyang Isyak, di mana Allah dalam ayat kedua tu sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitu Tuhan kata alladzi khalaqal maut, dialah yang telah menjadikan mati, wal hayah, dan hidup. Tuhan menjadikan mati, Tuhan menjadikan hidup. Dalam ayat ini Tuhan mulakan dengan mati, kemudian baru hidup. Kerana kita sebenarnya bermula daripada mati. Tak ada kita ni. Kita asalnya tidak ada. Semua makhluk, semuanya asalnya tidak ada. Bila Allah ciptakan, baru ada. Dan Allah ciptakan juga hidup ini. Selepas daripada tak ada, kita tak ada, Allah ciptakan kita jadi ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Tuhan ciptakan kita, hidupkan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian pada kita. Tuhan nak tahu manakah orang yang melakukan amal yang baik. Amal yang baik Tuhan nak uji kita. Kerana itu Tuhan kenalkan pada kita berbagai-bagai kewajipan untuk uji kita. Tuhan larang kita daripada melakukan sesuatu, itu adalah untuk ujian kepada kita. Nak tahu siapa di antara kita yang terima ujian tersebut, berjaya dalam ujian tersebut. Kerana itulah kita
juga perlu sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya menjadikan kita orang yang berjaya. Di antara ciri-ciri orang yang berjaya Tuhan sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Di antara ciri orang yang berjaya ialah orang yang beriman. Kalau tak ada iman, itu yang pertama Tuhan sebut orang yang beriman. Kalau tak ada iman, maka orang itu orang yang rugi. Orang kafir, baik setara mana sekalipun, dia adalah rugi, akan dimasukkan ke dalam neraka. Syarat untuk berjaya yang pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Mu'min itu terdapat Tuhan cirikan beberapa ciri orang-orang yang berjaya. Di antara ciri pertama Tuhan sebut ialah orang yang beriman. Kerana itu kita kena jaga iman kita, kena jaga Islam kita. Kena dengan menjaga Islam kita itu salah satu daripada ciri untuk kita jadi orang yang berjaya. Dan kerana ujian Allah jugalah Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut kita diminta tolong Allah. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sesiapa yang tolong Allah, nescaya Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan Tuhan tetapkan pendirian kita, tegak kaki kita kemah kemih, dengan sebab kita tolong Allah. Dalam ayat ini Tuhan sebut in tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bukan bermakna Allah memerlukan pertolongan kita. Tuhan tak perlu pada kita, tak perlu pada pertolongan kita. Yang Tuhan kata in tansurullah yansurukum, itu ujian pada kita. Ujian pada kita untuk tolong Allah, tolong agama Allah, tolong Al-Quran, tolong ulama-ulama kita dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah dengan sebab kita memberi pertolongan tersebut, maka Allah akan tolong kita. Itu Islam. Kita kena jaga Islam dan kita kena tolong Allah SWT. Kerana kita orang Melayu kita ni, mulianya bangsa Melayu kita ini adalah kerana Islam. Mulianya bangsa Arab juga kerana Islam. Semua akan jadi mulia kerana Islam. Maka kita sebagai orang Islam kena jaga agama kita, jaga Islam kita, supaya kita kekal menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Supaya Allah sentiasa tolong kita dengan cara kita menolong Allah. Itulah sedikit sekiranya mudah-mudahan memberi manfaat pada kita. Allah.